Assalamualaikum. Saya nama saya Kaisara binti Muhammad Hussein, wartawan cilik TVPS Sanda pada hari ini. Pada hari ini, sekolah kami telah membuat satu majlis apresiasi untuk tahun 6 PPKI dan prasekolah. Baik, Assalamualaikum semua anak-anak Permata SKTL tahun 6. Cikgu ucapkan semoga awak lebih sukses dan berjaya di masa depan. Tuntutlah ilmu sehingga sehabis mungkin, sebaik mungkin, kerana tanpa ilmu manusia itu tidak akan berjaya. Sekian dari Cikgu Azwar. Ingat daku dalam doa kalian. Okey, Assalamualaikum. Untuk semua murid tahun 6, cikgu ucapkan selamat menempuh alam sekolah menengah. Jaga diri, pastikan bila pergi ke sekolah menengah tu awak akan dapat menyesuaikan diri. Okey, jaga diri baik-baik, jaga maruah, pastikan diri awak yang terbaik di kalangan yang terbaik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kata-kata cikgu ucapkan semoga terus berjaya menjadi murid yang cemerlang, gemilang, terbilang. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya baru di sekolah menengah. Teruskan kecemerlangan, kejar cita-cita, semoga menjadi insan yang cemerlang, insya-Allah. Okey, semoga kamu semua cemerlang di dunia dan di akhirat. Okey, bye-bye. Untuk Raja 6, selamat maju jaya. Jangan lupa kami kat sini. Bye. Untuk kawan-kawan aku, terima kasih atas segala kenangan dari kita Darjah 2 sampai Darjah 6. Aku takkan lupakan hampa tau. Hampa jangan lupakan aku tau. Terima kasih. Semoga berjaya dunia akhirat. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Jatuh solat yang tinggal. Semoga berjaya dan sukses selalu. Amin.